Menerusi perkongsian Siti Zoners di laman TikTok rasmi mereka, sebuah rakaman video ketika anak kedua bidu wanita negara, Datuk Seri Siti Nurhaliza, iaitu Afua, meluahkan hasrat untuk membuat persembahan dalam konsert tradisional ibunya nanti. Luahan Afua sekaligus membuatkan Datuk Seri Siti Nurhaliza atau Tok T berasa agak terkejut. Tularnya perkongsian ini telah meraih perhatian para netizen. Menjengah di ruangan komen, pelbagai reaksi diberikan oleh netizen mengenai perkongsian tersebut. Tanpa membuang masa, mari saksikan video ini. Nyanyi dengan ibu. Masa bila? Konsert ibu. Masa konsert ibu. Afwa nak nyanyi dengan ibu? Betul ke? Afwa yakin ke Afwa? Afwa nyanyi lagi hebat daripada ibu ya? Ayapun. Afia pun nak? Weh, Afwa minta nak nyanyi masa konsert lah weh. Ayapun. Anda betul ke kak? Betul. Adik betul ke adik? Ayah confirm. Ayah lah. Adik memang betul-betul nak nyanyi dengan ibu masa konsert? Lagu apa? Ibu tahu lagu apa? Bye-bye. Bukan lagu tradisional ibu tu yang adik suka nyanyi tu. Ni na 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 ni 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 na. Ha 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 ha. Okey, kita try. Hai. Na 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 na. Kena kuat lah kalau nak nyanyi dengan ibu. Ada mikrofon nanti. Okey, nanti kita test sekali.